Tuan-puan mungkin rasa lega bila ada RM200,000 simpan dalam ASB pada tahun 2020. Setiap tahun dapat dividen secara purata 5%. Selepas 5 tahun, jumlah simpanan tuan-puan meningkat sekitar RM255,000. Jika jumlah duit yang sama disimpan dalam bentuk emas, pada tahun 2020 dengan harga emas sekitar RM220 per gram, tuan-puan akan dapat miliki sekitar 909 gram emas. Hari ini dengan harga emas mencecah RM705 per gram, selepas tolakkan spread 9%, nilai 909 gram emas yang dibeli 5 tahun lepas meningkat kepada sekitar RM587,214. Bezanya lebih RM387,000. Dalam masa 5 tahun, nilai duit yang disimpan telah susut kuasa beli. Sedangkan emas terus meningkat nilainya. Ini menunjukkan bahawa bukan jumlah duit yang menentukan kekayaan, tetapi sejauh mana nilainya dapat dipertahankan. Bagi simpanan yang tuan-puan tidak akan gunakan dalam tempoh 2 tahun ke atas, bekukanlah dalam bentuk emas. Ia bukan tentang keuntungan cepat, tetapi tentang melindungi hasil kerja keras anda supaya nilainya bertahan pada masa hadapan. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal bersama di Public Gold, boleh klik link di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.